Ellie Mazlain mendedahkan hatinya terdetik untuk mula berhijab selepas terinspirasi melihat perjuangan dan pengorbanan ditunjukkan para sukarelawan global Sumut Flotilla. 3, 2, 1, jump! Pertama sekali Kak Lina mohon semua orang doakan yang terbaik untuk Kak Lina. Doakan yang terbaik untuk Kak Lina. Bercuba. Dia tak ada istilah cuba. Apa nama ni? Apa yang Kak Lina dapat cakapkan di sini, sudah tentu Kak Lina yang nak yang terbaik untuk diri Kak Lina, dan Kak Lina mohon semua, ialah kita pun perlukan doa-doa orang ramai semua kan. Jadi Kak Lina mohon semua doakan yang baik-baik untuk Kak Lina. Apa yang menggerakkan Kak Lina untuk seperti ini? Kadang-kadang jihad ataupun bila kadang-kadang jihad seseorang itu membuat kita rasa macam insan, kita rasa macam sangat hebat, terutama sekali dengan rakan-rakan kita bersama di Sumut Flotilla. Kita sangat hebat. Perjuangan mereka sangat hebat dan harus menjadi ikutan untuk kita semua, dan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, satu dunia yang bersama mereka. Jadi Kak Lina mengharapkan kita semua sama-sama kuat dan sabar menanti apa yang seterusnya tentang berjuang Sumut Flotilla. Kita sama doakan yang baik supaya mereka selamat sampai ke tanah air, sebab kita semua tunggu mereka. Dan terima kasih kepada semua pejuang Sumut Flotilla kerana keberanian anda. Jadi saya juga mohon di sini, hentikan kata-kata yang bukan-bukan. Usaha mereka cukup baik. Mengapa mesti kita mematahkan semangat ataupun keluarkan kata-kata yang tidak cerdik? Tak payah nak persoalkan itu dan ini. Daripada kita sibuk mempersoalkan itu dan ini, lebih baik kita doakan untuk mereka yang berjuang Sumut Flotilla. Terima kasihlah kan, suami Kak Lina lah orang pertama yang Kak Lina cakap, dan suami Kak Lina cium dahi Kak Lina. Dia sangat bahagialah keputusan Kak Lina. Terima kasih sayang, terima kasih Papa. Thank you for watching.